Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Amir Farhan bin Yaakob daripada kelas PAI 1. InsyaAllah pada hari ini saya akan membincangkan berkaitan tajuk hukum-hukum tajwid yang terdapat di dalam surah Al-Kahfi ayat 1 dan 2. Jadi sebelum kita pergi kepada hukum-hukum tajwid, saya akan memperdengarkan dahulu bacaan surah Al-Kahfi ayat 1 dan 2. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. Baiklah, sebelum saya menerangkan hukum-hukum tajwid dengan lebih lanjut, saya akan menceritakan dahulu kisah-kisah yang terdapat di dalam surah Al-Kahfi ini. Di dalam surah Al-Kahfi ini terdapat pelbagai kisah-kisah. Antaranya yang pertama sekali, iaitu kisah Ashabul Kahfi, iaitu menceritakan tentang penghuni-penghuni gua. Yang kedua, menceritakan tentang Sahibul Jannatain, iaitu menceritakan tentang dua pemilik kebun. Yang ketiga, iaitu kisah Nabi Musa berguru dengan Nabi Khidir. Dan yang terakhir sekali, di dalam surah Al-Kahfi ini menceritakan kisah tentang Zulkarnain. Baiklah, seterusnya saya akan menceritakan tentang kelebihan-kelebihan surah Al-Kahfi ini jika kita membacanya. Yang pertama sekali, iaitu kita akan diterangi cahaya antara dua jemaat, iaitu telah disebut dalam sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang baca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat akan diterangi kepadanya cahaya antara dua jemaat, iaitu riwayat Al-Hakim. Okey, yang kedua sekali, antara kelebihan yang kita peroleh iaitu jika kita menghafal 10 ayat awal dan akhir, kita akan dilindungi daripada fitnah Dajjal. Iaitu terdapat juga sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang menghafal 10 ayat pertama surah Al-Kahfi, maka ia akan dilindungi dari fitnah Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Dan antara kelebihan yang lain iaitu iktibar untuk menghadapi ujian dan fitnah di akhir zaman ini, insya-Allah. Baiklah, sekarang saya akan memperincikan berkaitan dengan hukum-hukum tajwid yang terdapat di dalam surah Al-Kahfi ayat 1 dan ayat 2 ini. Saya akan menekankan berkaitan dengan tajuk waqaf, qalqalah, takhlis, tafkim, ibtida' dan hukum tajwid. Baiklah, kita pergi terlebih dahulu pada hukum saktah dan waqaf. Di dalam ayat 1 dan ayat 2 ini terdapat hukum saktah, iaitu apakah itu saktah? Saktah bermaksud menghentikan bacaan tanpa memutuskan nafas sekadar tidak lebih 2 harakat, kemudian meneruskan bacaan dengan nafas yang sama. Iaitu, saya berikan contoh yang terdapat dalam ayat 1 dan ayat 2 ini. Iwaja qayyiman liyum. Jadi, cara bacanya hendaklah kita memberhentikan pada perkataan yang terdapat saktah itu sebanyak 2 harakat dan kemudian menyambung dengan nafas yang sama. Okey. Kita pergi kepada waqaf. Apakah itu waqaf? Waqaf ialah menghentikan seketika bacaan Al-Quran secara memutuskan suara di akhir perkataan untuk bernafas dengan niat ingin menyambung kembali bacaan. Contohnya seperti iwaja qayyiman liyum. Seperti di dalam iwaja itu, kita berhenti pada ayat yang pertama, kemudian menyambung semula kepada ayat yang kedua menggunakan nafas baharu dan menyambung kepada ayat yang kedua, iaitu qayyiman liyum dan seterusnya. Jadi, oleh kerana tanda saktah ini berada di hujung ayat pada surah Al-Kahfi ini, maka tiada apa yang perlu disaktahkan jika pembaca berhenti pada ayat tersebut. Bacaan saktah hanyalah dibaca apabila dibaca sambung terus ke ayat 2. Jadi, lebih afdal untuk kita mewakafkan pada ayat yang pertama ini dan kemudian menyambung semula pada ayat yang kedua. Jadi, saya berikan konklusi iaitu apabila kita berhenti, bermaksud tidak ada
tidak ada saktah. Jadi kita menggunakan wakaf. Tetapi apabila kita sambung, baru baca saktah. Baiklah, sekarang kita akan teruskan dengan hukum bacaan ra. Jadi, hukum bacaan ra ini terbahagi kepada dua. Yang pertama sekali iaitu tafkhim. Yang kedua ialah tarkib. Jadi, apakah perbezaan kepada tafkhim dan tarkib ini? Tafkhim bermaksud ra dibaca tebal dan tarkib pula bermaksud ra dibaca nipis. Untuk ayat surah Al-Kahfi ayat 1 dan 2 ini mempunyai ra tafkhim. Iaitu, saya dengarkan qayyiman liyunzira. Jadi ra itu dibaca tebal kerana huruf ra berbaris fathah atau dhammah. Jadi sekarang kita pergi kepada bilakah ra ini akan dibaca tebal, iaitu tafkhim. Yang pertama sekali seperti tadi, iaitu huruf ra berbaris fathah atau dhammah. Contohnya seperti rahimun, ruhama'u. Yang kedua, huruf ra sukun dan huruf sebelumnya berbaris fathah atau dhammah. Contohnya, yarfa'u, yurja'u. Yang ketiga, huruf ra diwakafkan. Sebelumnya huruf mad, alif atau waw, dan sebelumnya itu pula ada huruf berbaris fathah atau dhammah. Contohnya seperti as-suduri, al-abrari. Yang keempat pula, huruf ra diwakafkan. Sebelumnya huruf sukun yang bukan huruf mad, dan sebelum itu pula ada huruf berbaris fathah atau dhammah. Contohnya seperti bis-sabri, khusrin. Yang kelima, huruf ra sukun dan huruf sebelumnya ada hamzah wasal yang dikasrahkan secara mendatang. Contohnya irji'i, war'au. Yang keenam, huruf ra sukun dan huruf sebelumnya ada huruf berbaris kasrah dan selepasnya ada huruf isti'la dalam satu perkataan. Contoh seperti kirtasin, firqatin. Baiklah, sekarang kita pergi kepada jenis-jenis idgham yang terdapat di dalam surah Al-Kahfi ini. Dan di dalam surah Al-Kahfi ayat kedua ini terdapat 4 jenis idgham, iaitu yang pertama sekali ialah idgham bila gunnah. Yang kedua, idgham ma'al gunnah. Yang ketiga, wajibul gunnah. Dan yang keempat ialah idgham syamsi. Sekarang kita pergi kepada idgham bila gunnah terlebih dahulu. Idgham bila gunnah ini terjadi apabila nun sakinah atau tanwin bertemu dengan ra atau lam. Dan cara bacanya ialah bacaan nun sakinah atau tanwin dimasukkan ke dalam huruf selepasnya tanpa dengung. Contoh di dalam ayat kedua ini, yang pertama sekali, qayyiman liyum, dia memasukkan tanwin ke dalam lam. Dan contoh yang kedua, min ladun, memasukkan nun sakinah ke dalam lam. Jadi terjadinya lah idgham bila gunnah. Okey, sekarang kita pergi kepada yang kedua, iaitu idgham ma'al gunnah, iaitu nun sakinah atau tanwin bertemu dengan ya atau waw atau mim atau nun. Dan cara bacanya ialah bacaan nun sakinah atau tanwin dimasukkan ke dalam huruf selepasnya beserta dengan dengung 2 harakat. Dan contoh di dalam surah Al-Kahfi ini ayat yang kedua, iaitu syadidam. Tanwin ini dimasukkan ke dalam huruf idgham ma'al gunnah, iaitu mim, dan kenalah dengung 2 harakat. Syadidam min. Dan idgham syamsi, iaitu dikenali sebagai alif lam syamsiah. Dan wajibul gunnah, iaitu hendaklah kita wajib dengung, iaitu anna lahum. Baiklah, sekarang kita pergi kepada perbezaan antara alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah. Kita pergi kepada alif lam syamsiah terlebih dahulu. Alif lam syamsiah ini terjadi apabila alif lam bertemu dengan huruf ta, sin, sad, ra, ta, dad, zal, nun, dal, sin, za, zai, shin, lam. Jadi
Apabila alif lam bertemu dengan salah satu huruf ini, terjadilah alif lam syamsiah. Dan alif lam syamsiah ini mempunyai beberapa ciri, iaitu huruf lam ini ditulis tetapi tidak disebut, dan huruf lam tidak berbaris, dan huruf yang terletak selepas huruf lam dibaca bersyaddah ataupun bersabdu. Dan cara baca untuk alif lam syamsiah ini ialah dibaca dengan idgham tanpa dengung, dan jika selepas huruf lam bertemu dengan huruf-huruf alif lam syamsiah. Contohnya yang seperti tadi. Dan yang terdapat di dalam surah Al-Kahfi iaitu allazi, allazina. Sekarang kita pergi kepada alif lam qamariyah pula, iaitu apabila alif lam bertemu dengan alif, ba, ghain, ha, jim, kaf, waw, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, ha. Jadi apabila alif lam bertemu dengan salah satu huruf ini, maka terjadilah alif lam qamariyah. Dan untuk ciri-ciri alif lam qamariyah ini, iaitu huruf lam ini disebut dan ditulis, dan huruf lam ini sentiasa berbaris sukun ataupun tanda mati. Dan huruf yang terletak selepas huruf lam berbaris fathah, kasrah atau dhammah. Dan cara bacanya ialah dibaca secara izhar dan jelas jika selepas huruf lam bertemu dengan huruf-huruf alif lam qamariyah seperti tadi. Dan di dalam surah Al-Kahfi pula terdapat alif lam qamariyah ini. Contohnya seperti alhamdu, al-kitabu, al-mu'minina. Jadi untuk cara baca alif lam qamariyah ini hendaklah dibaca jelas. Baiklah, sekarang kita pergi kepada hukum nun dan hukum mim yang terdapat di dalam surah Al-Kahfi ayat 1 dan ayat 2 ini. Yang pertama sekali ialah izhar halki. Apakah itu izhar halki? Izhar halki ialah apabila nun sakinah atau tanwin bertemu dengan huruf izhar halki, dan yang mempunyai 6 huruf, iaitu hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Jadi dan cara bacanya pula ialah nun sakinah atau tanwin hendaklah dibaca jelas tanpa dengung. Dan contoh yang terdapat dalam surah Al-Kahfi ayat 1 dan 2 ini ialah ladunhu. Nun sakinah bertemu dengan huruf izhar halki, iaitu ha. Jadi hendaklah dibaca jelas. Yang kedua ialah ikhfa hakiki, iaitu apabila nun sakinah atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf imla, iaitu 15. Dan huruf imla ini selain daripada huruf idgham, huruf izhar halki dan selain huruf iqlab. Jadi ia termasuk di dalam selain daripada huruf itu termasuk kepada ikhfa hakiki. Dan cara bacanya ialah nun sakinah atau tanwin ini dibaca sama-sama antara izhar dan idgham. Dan caranya lidah diangkat tetapi tidak menyentuh lelangit, berserta dengung 2 harakat. Dan contoh di dalam surah Al-Kahfi ini, ba'san syadidan. Apabila tanwin bertemu dengan shin, shin itu ialah huruf-huruf ikhfa hakiki. Jadi hendaklah dibaca sesuai dengan ikhfa hakiki. Sekarang kita pergi kepada hukum mim yang terdapat dalam surah Al-Kahfi ayat 1 dan 2 ini, iaitu izhar syafawi. Jadi apakah itu izhar syafawi? Izhar syafawi ini iaitu apabila mim sakinah bertemu dengan 26 huruf hijaiyah selain daripada huruf mim dan ba. Dan cara baca izhar syafawi ini ialah dibaca dengan jelas tanpa dengung. Dan contoh yang terdapat di dalam surah Al-Kahfi ayat 1 dan 2 ini mempunyai 2, iaitu walam yaj'al mim, iaitu mim sakinah bertemu dengan huruf ya, dan alhamdu, mim bertemu dengan dal. Jadi ya dan dal ni ialah
huruf izhar syafawi dan hendaklah uh, dibaca jelas tanpa dengung. Baiklah, sekarang kita pergi kepada hukum-hukum mad yang terdapat di dalam surah Al-Kahfi ayat 1 dan 2 ini. Yang pertama sekali ialah mad asli. Apakah itu mad asli? Mad asli ialah huruf-huruf mad yang selepasnya tiada hamzah, sukun atau sabdu. Kita tengok contoh minina. Jadi iaitu ialah huruf-huruf mad dan selepasnya nun tiada hamzah, sukun atau sabdu. Jadi ini dikategorikan sebagai mad asli. Dan cara baca dan harakat untuk dibacanya ialah 2 harakat. Seterusnya kita pergi kepada mad silah qasirah, iaitu mad yang berlaku apabila ha domeh ketika bacaan bersambung atau wasal antara 2 kalimah yang berbaris. Contohnya seperti lahu. Kalau kita tengok pada ayat tersebut, selepas ha itu terdapat waw kecil. Jadi waw kecil itu ialah mad silah qasirah. Jadi hendaklah kita bacanya dengan 2 harakat. Okay, seterusnya mad jaiz munfasil, iaitu huruf mad bertemu hamzah dalam 2 kalimah. Kita tengok contoh allazi anzala. Okey. Jadi huruf mad iaitu ya bertemu dengan hamzah dalam 2 kalimah. Iaitu allazi satu kalimah, anzala satu kalimah. Jadi di akhir allazi terdapat huruf mad dan anzala terdapat hamzah. Jadi ini dikategorikan sebagai mad jaiz munfasil kerana huruf mad bertemu dengan hamzah dalam 2 kalimah. Okey. Dan yang terakhir ialah mad iwad. Mad iwad ini berlaku apabila mad yang berlaku pada tanwin berbaris atas ketika waqaf. Contohnya seperti hasana. Jadi cara bacanya hendaklah kita membuang tanwin dan membaca berbaris fathah ataupun berbaris atas. Hasana. Kita tidak bacanya seperti hasanan. Jadi kita membuang tanwin dan kita ikut berbaris fathah, iaitu hasana. Baiklah, sekarang kita pergi kepada qalqalah. Qalqalah terbahagi kepada 3. Yang pertama sekali qalqalah sughra, yang kedua qalqalah kubra dan yang ketiga qalqalah akbar. Kita pergi kepada qalqalah sughra terlebih dahulu, iaitu lantunan yang paling rendah apabila huruf qalqalah ini terletak di pertengahan kalimah dan tandanya ialah huruf qalqalah sukun terdapat di pertengahan kalimah. Contohnya terdapat di dalam surah Al-Kahfi ayat 1 dan 2 ini, iaitu abdihi ajra. Disebabkan huruf qalqalah dimatikan di tengah bacaan. Seterusnya untuk qalqalah kubra, iaitu lantunan yang sederhana, iaitu pertengahan dan tandanya ialah wakaf pada huruf qalqalah yang tidak bersabdu dan bacaannya ialah dibunyikan dentuman yang besar sedikit pada huruf qalqalah, iaitu qaf, ta, ba, jim, dal yang diwakafkan. Contohnya seperti al-falaq. Yang ketiga iaitu qalqalah akbar. Qalqalah akbar ini ialah lantunan yang paling kuat, iaitu dan tandanya ialah wakaf pada qalqalah yang bertasydid. Saya berikan contoh tabbat yada abi lahabin wa tab. Disebabkan terdapat wakaf pada huruf qalqalah yang bertasydid. Seterusnya kita pergi kepada lam tarkib. Lam ini mempunyai 2 apabila hukum lam pada lafzul jalalah, iaitu yang pertama sekali takhlis, yang kedua tarkib. Takhlis ini dibaca tebal dan tarkib ini dibaca nipis. Dan untuk takhlis wajib dibaca takhlis atau tebal sekiranya huruf sebelum lafzul jalalah berbaris fathah atau dhammah. Contohnya seperti minallah, masya-Allah. Okey. Dan untuk hukum lam pada lafzul jalalah, iaitu Allah itu tarkib, iaitu dibaca nipis. Wajib dibaca nipis tarkib sekiranya huruf sebelum lafzul jalalah berbaris kasrah. Dan contoh
untuk lam tarkib ini terdapat di dalam surah Al-Kahfi ayat 1 dan 2. Contohnya seperti lillahi. Kerana jika sebelumnya kalimah lafzul jalalah ini berbaris bawah. Dan yang terakhir sekali ialah hamzah wasal. Hamzah wasal ini terdapat 3 juga. Iaitu yang pertama sekali apabila berbaris atas. Apabila berbaris atas ini bermula dengan alif lam. Hendaklah baca dengan hamzah wasal itu seolah-olah ia berbaris atas, dan dia alif lam itu nak terdapat di dalam ayat-ayat yang tertentu. Contohnya seperti surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamd. Jadi kita kena sebut kita sebutkan lam tu sekali. Yang kedua iaitu baris bawah. Baris bawah ini bila tidak bermula dengan alif lam, kita perlu lihat kepada huruf ketiga dia. Dan jika ia berbaris atas atau bawah, kita kena baca seolah-olah hamzah wasal itu berbaris bawah. Contohnya seperti islauha. Okey. Dan yang ketiga iaitu apabila baris hadapan, iaitu bila tak bermula dengan alif lam dan huruf ketiga berbaris hadapan, kita kena baca seolah-olah hamzah wasal itu berbaris hadapan. Contohnya seperti unzur. Okey. Dan untuk hamzah wasal yang terdapat dalam surah Al-Kahfi ini iaitu berbaris fathah. Dan hendaklah kita bacanya seolah-olah hamzah wasal itu berbaris atas. Contohnya seperti alhamdu. Baiklah. Yang terakhir sekali ialah ibtida'. Jadi apakah itu ibtida'? Ibtida' ialah permulaan bagi sesuatu ayat apabila kita telah wakaf di pertengahan ayat. Jadi untuk ibtida' ini terdapat beberapa bahagian. Yang pertama sekali ialah ibtida' tam, iaitu kita mulakan bacaan yang tidak ada hubungan dengan kalimah sebelumnya pada lafaz dan juga makna. Yang kedua, ibtida' kafi, iaitu kita memulakan bacaan daripada satu kalimah yang mempunyai hubungan makna dengan lafaz sebelumnya. Yang ketiga, ibtida' hasan, iaitu kita memulakan bacaan kerana masih ada hubungan daripada segi lafaz dengan sebelumnya. Dan yang keempat ialah ibtida' qabih, iaitu memulakan bacaan kerana susunan kalimah menjadi rosak disebabkan terlalu hampir kaitannya, iaitu lafaz dan makna dengan kalimah sebelumnya. Jadi apabila kita telah membaca Al-Quran dan kita wakaf di pertengahan ayat, hendaklah kita ibtida' dengan sebaiknya agar makna kita tidak lari dengan tafsiran yang sebetul-betulnya. Jadi di dalam buku yang ditulis oleh Jabatan Mufti Perlis ini telah di-highlightkan pada surah Al-Kahfi ini, dan dia berkata, berhentilah wakaf pada akhir kalimah yang berwarna hijau dan memulakan bacaan ibtida' dengan mengulang pada awal kalimah yang berwarna hijau. Jadi di dalam buku ini telah ditulis di mana kita hendak berhenti dan di mana untuk kita mengulang balik ayat. Dan contohnya seperti ayat yang pertama, kita hendaklah berhenti di hujung hijau dan kita sambung pula di awal hijau tersebut. Contohnya seperti Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab. Jadi apabila kita berhenti pada perkataan kitab tersebut, kita seeloknya kita ulang balik daripada allazi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Okey. Seterusnya untuk ayat yang kedua pula, qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Okay. Jika kita berhenti pada mukminin, kita digalakkan sambung pada wa yubashshira.
ويبشر المؤمنين الذين يعملون dan seterusnya. Jadi sebaiknya kita hendaklah mencari ibtidak ini dengan sebaik-baiknya agar tidak lari maksud dan tafsir daripada ayat Quran yang sebenar-benarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, saya pula akan menyambung pembentangan kita dan kita akan mulakan dengan bacaan surah Al-Kahfi bermula daripada ayat 6 hingga ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا صدق الله العظيم. Baiklah, kita akan teruskan dengan perbincangan tajwid satu persatu yang kita dapat bedah dalam ayat 6, ayat 3 hingga 5 dalam surah Al-Kahfi ni. Jadi yang pertama pada ayat ketiga, kita dapat lihat gunnah musyaddadah. Contoh dalam ayat yang terdapat ialah A'udzubillahi minasyaitonirrajim makithina. Jadi gunnah ialah suara dengung dari pangkal hidung jika nun atau mim bertasydid iaitu bersabdu, maka wajib dibaca dengan dengung sempurna. Jadi contohnya huruf mim yang terdapat pada ma makithina fiha abada. Jadi cara baca mestilah dengung jelas selama 2 harakat. Okey, baiklah. Kita teruskan dengan mad asli yang terdapat juga dalam perkataan makithina dan juga fihi abada. Jadi mad asli ini adalah mad yang berlaku apabila terdapat huruf mad alif waw ya selepas huruf berbaris sesuai fathah sebelum alif, kasrah sebelum ya, dhammah sebelum waw. Jadi contoh ma. Jadi ma itu alif selepas mim berbaris atas iaitu fathah. Jadi perlulah kita baca 2 harakat. Ma. Jadi makithina. Yang kedua ya selepas kasrah. Jadi yang kita lihat di sini fihi. Ya itu selepas daripada fa yang berbaris bawah. Jadi cara baca yang tepat adalah kita perlu baca selama 2 harakat sahaja. Seterusnya terdapat tarkik dalam juga perkataan makithina. Jadi membaca huruf dengan nipis ataupun lembut. Contoh huruf tha dalam makithina. Cara baca jangan tebalkan, bunyi ringan. Contoh huruf tha. Makithina. Yang kedua iaitu yang seterusnya mad arid li sukun yang terdapat pada perkataan abada. Mad yang berlaku apabila huruf terakhir ayat berbaris hidup tetapi dibaca mati kerana waqaf. Contoh abada bila berhenti. Jadi alif itu kita matikan, kita waqafkan. Cara baca panjang 2 harakat, 4 ataupun 6 bergantung kepada ayat. Jadi yang kita dapat kat sini abada iaitu panjangnya 2 harakat. Kita beransur kepada tajwid yang kita jumpa. Okey, baiklah. Kita jumpa izhar halki yang terdapat pada wayunziru. Nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf halkum iaitu hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Bacaan jadi jelas tanpa dengung.
Contoh, wayunziru. Nun mati bertemu za. Cara baca bunyikan nun dengan jelas. Wayunziru. Wayunziru. Seterusnya, idgham syamsiah yang terdapat pada alladzina. Alif lam bertemu huruf syamsiah. Ta, tha, da, za, ra, zai, sin, shin, sad, dad, ta, za, lam, nun. Lam tidak dibaca. Huruf selepasnya ditasydidkan. Contoh, alladzina. Cara baca, lam tidak disebut, tapi zal yang ditasydidkan. Alladzina. Alladzina. Seterusnya, gunnah musyaddadah. Contoh, alladzina. Qad. Pada alladzina, nun itu bertasydid. Cara baca dengung sempurna 2 harakat. Alladzina. Seterusnya, qalqalah sughra. Walada. Bunyi pantulan pada huruf qalqalah, iaitu qaf, ta, ba, jim, dal bila sukun. Contoh, walada bila waqaf pada huruf dal. Cara bacanya adalah bunyi yang terpantul ringan. Walada. Walada. Ataupun kalau contoh dal itu sukun, iaitu mati. Walad. Walad. Qalqalah itu mati secara waqafnya secara ringan. Walad. Seterusnya ialah mad wajib mutasil yang terdapat pada liabaihim. Huruf mad bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah. Contohnya liabaihim. Jadi huruf mad itu terdapat huruf mad bertemu dengan hamzah. Jadi kita perlu baca 4 hingga 5 harakat. Liabaihim. Baiklah, terdapat juga idgham bi gunnah pada perkataan min ilmi. Min ilmi. Nun mati bertemu dengan ya, nun, mim dan juga waw. Masuk dengan dengung. Contoh, min ilmi. Cara baca adalah bacaan sama dengan dengung 2 harakat. Min ilmi. Seterusnya, ifa hakiki. Illa kadhiba. Illa kadhiba. Nun mati ataupun tanwin bertemu dengan salah satu daripada 15 huruf ikhfa. Contohnya seperti illa kadhiba. Tanwin bertemu dengan kaf. Kaf itu adalah salah satu daripada perkataan ataupun huruf ikhfa. Cara baca adalah sama dengan dengung 2 harakat. Illa kadhiba. Tajwid seterusnya adalah qalqalah sughra, iaitu qalqalah ringan yang terdapat pada perkataan kaburats. Kaburats. Huruf ta itu sukun. Jadi kita perlu qalqalahkan dia. Tapi qalqalah yang ringan. Cara baca adalah bunyi pantulan yang ringan. Kaburats. Kaburats. Seterusnya gunnah musyaddadah, iaitu ma. Ataupun contoh lain adalah iyaquluna. Contohnya ma itu, mim itu bertasydid. Dan juga yaquluna itu, nun itu bertasydid. Jadi cara baca adalah dengung sempurna 2 harakat. Ma. Ma. Yaquluna. Yaquluna. Kita sudah pun berakhir daripada pembincangan tajwid yang terdapat pada ayat 3 hingga 5 dalam surah Al-Kahfi. Seterusnya, kita akan menelusuri tentang pembahagian sifat huruf. Sifat huruf terbahagi kepada 2 kumpulan utama, iaitu sifat yang mempunyai lawan ataupun dan juga sifat yang tiada lawan. Baiklah, kita teruskan dengan pembahagian sifat huruf, iaitu sifat yang mempunyai lawan. Yang pertama, jahri bertemu dengan hams.
Jadi jahri ini bermaksud suara jelas dan kuat, tidak ada nafas yang mengalir. Contoh huruf al-jahri ini a, ba, ja, da, ain, ghain, dad, zal, lam, mim, nun, ra, waw, ya, qaf. Contoh al-jahri ini yang terdapat dalam huruf, contoh alif, idza, inna. Kalau inna itu alif sekali dengan nun. Inna. Lagi ghafuru. Ghafuru. Seterusnya jahri ini huruf keluar dengan hembusan nafas, suara perlahan. Fa, ha, tha, ha, sha, kha, sa, sa, ka, ta. Contohnya hamsi ini khaira, khaira, ithma, ithma, ataupun faman, faman. Seterusnya syiddah, seterusnya syiddah, tawassud dan juga rakhawah. Syiddah ini suara tertahan kuat dan tidak keluar langsung. Ba, ta, da, ka, qa, ta, ja, a. Contoh syiddah, contohnya huruf alif. Al-muttaqin, al-muttaqin. Alif, qaf, qin. Yang kedua, tawassud, suara keluar pertengahan, tak terlalu tertahan dan tak terlalu mengalir. La, na, a, ma. Contoh la, lil walidaini, lil walidaini. Seterusnya rakhawah, suara mengalir lembut, tidak tertahan. Mengalir lembut, tidak tertahan. Contoh ra, za, sa, fa, ghain, kha. Contoh rakhawah ni khairan, rahim, ghafur. Dia tidak tertahan dan juga suara mengalir lembut. Rahim. Seterusnya isti'la dan juga istisfal. Istisla iaitu huruf dibaca dengan mengangkat lidah ke langit, bunyinya jadi tebal. Kha, sa, da, gha, ta, qa, za. Jadi istisla ini contohnya khafa, khafa, khairan, khairan. Ataupun huruf ghain, ghafurun, ghafurun. Okey. Seterusnya istisfal. Istisfal ini adalah huruf dibaca dengan lidah ke bawah. Bunyinya jadi nipis selain 7 huruf yang tadi, iaitu kha, sa, da, ghain, ta, qa dengan za. Jadi istisfal ini contohnya dibaca dengan lidah ke bawah, bunyinya jadi nipis. Jadi istisfal ini terlalu banyak perkataan yang kita boleh dapat. Jadi kita boleh contohkan, boleh spesifikkan isti'la itu sahaja. Yang lain, perkataan-perkataan yang selain daripada 7 huruf yang saya sebut tadi. Seterusnya infitah dan juga itbaq. Jadi infitah ini adalah lidah melengkap rapat pada lelangit. Bunyi jadi sangat nipis selain 4 huruf tadi. Selain 4 huruf yang terdapat pada itbaq, lidah mengangkat rapat ke langit, bunyi jadi sangat nipis. Faman baddalahu. Okey, contoh. Okey, seterusnya itbaq, lidah melekap rapat
pada langit bunyi jadi sangat tebal. So, do, to, zo. Al-wasiyah, al-wasiyah. Jadi infitah ni selain daripada 4 huruf iaitu sad, dad, ta dan zad. Jadi ismat dan juga izlaq yang terakhir. Jadi maksud izlaq itu adalah kelancaran lidah, ringan huruf dan dapat disebut dengan senang, dilafazkan dengan lancar, iaitu fa, ra, ma, na, la, ba. Dapat dibaca dengan senang. Contoh, hadara alaikum, taraka al-walidaini lil-walidaini. Jadi dapat disebut dengan mudah. Okay, seterusnya ismat. Ismat ini adalah tertahan lidah, suara yang berat dan sukar untuk dilafazkan. Da, sa, sya, sa, da, zai, dha, kha, ha, ja, tha, ta, ya, wa, la, ka, qa, fa, ghain, ain, ta, za. Jadi ismat ini contohnya, ismat ni terdapat banyak perkataan, jadi kita boleh dapat senang untuk kita jumpa. Contohnya ala, al-wasiyah ataupun ithman, rahimah. Okay. Itu sahaja yang kita dapat daripada sifat yang mempunyai lawan. Jadi seterusnya pembahagian sifat huruf. Pembahagian sifat huruf yang kedua adalah sifat yang tiada lawan. Contohnya safir, iaitu bunyi siulan. Contoh sa, sad, zai. Seterusnya adalah qalqalah, hentakan kuat ketika mati. Contoh qa, ta, ba, ja, da. Contoh qalqalah wal aqrabina, wal aqrabina. Huruf qa itu terdapat qalqalah. Seterusnya al-lin. Al-lin itu lembut apabila huruf waw atau ya berbaris sukun dan sebelumnya baris fathah. Contoh khaufun, bait. Seterusnya al-inhiraf. Inhiraf ini adalah aliran bunyi terpesong. Contoh lam dan ra. Contohnya taraka, taraka. Seterusnya takrir, getaran hujung lidah pada ra. Taraka, taraka. Setiap kali kita sebut huruf ra itu terdapat getaran. Ra, taraka. Dan terakhir sekali istatalah. Istatalah ini suara memanjang pada dha. Hadara, hadara. Itu sahaja. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Ahmad Nabil Fudail bin Kamrul Zaman dari Ocean Pendidikan Islam 1 akan menyambung untuk menganalisis hukum-hukum tajwid serta kaedah bacaan di dalam surah Al-Kahfi ayat 6 hingga 8. Jadi tanpa kita lengahkan masa lagi, jom kita teruskan dengan tadarus daripada saya. Okey, baik. Kita akan teruskan dengan sesi tadarus Al-Quran, iaitu tadarus surah Al-Kahfi ayat 6 hingga 8. Jadi mari kita sama-sama dengarkan dan menghayati bacaan ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا
وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا صدق الله العظيم. Okey, jadi tanpa kita lengahkan masa, saya akan menerangkan atau menganalisis surah Al-Kahfi daripada ayat yang ke-6. Ini meliputi aspek-aspek seperti hukum-hukum tajwid, tafhim dan tarqiq, Dabtul Quran, sifat-sifat huruf, makhraj huruf. Jadi semua perkara ni termasuk dah dalam aspek perbincangan kita pada hari ini. Jadi tanpa kita lengahkan masa, jom kita analisis dan kita bincang apa yang perlu dibaca dengan betul atau diperbetulkan di dalam bacaan kita seharian. Okay, insya-Allah. Jom. Okey, baik. Jadi untuk hukum tajwid yang telah kita lihat, yang pertama ialah mad asli. Jadi dalam kalimah bakhi'un terdapat mad asli, iaitu tanda alif kecil di atas ba tersebut. Jadi mad asli ni bermaksud iaitu sesuatu yang tidak terikat dengan sebarang sebab. Huruf mad asli ni ada 3, iaitu alif, waw dan juga ya. Jadi cara bacaan untuk membaca mad asli ini ialah kita perlu membacanya panjang sebanyak 2 harakat. Jadi cara bacaan yang sebenar ialah bakhi'un, bakhi'un. Nampak di situ? Okey. Jadi kita akan teruskan dengan hukum tajwid yang kedua, iaitu idgham ma'al gunnah. Jadi dalam yang kita boleh lihat contoh dalam dalam ayat yang ke-6 ini ialah dalam kalimah bakhi'un nafsaka, iaitu kita boleh lihat dia punya dengung tu terdapat pada antara ain dengan nun bertemu. Jadi saya akan menerangkan tentang idgham al-gunnah terlebih dahulu, yang bermaksud nun mati dan tanwin berada dalam satu perkataan dan salah satu huruf idgham, iaitu ya, nun, mim dan juga waw pula berada dalam perkataan yang lain. Jadi kita boleh lihat tanwin di atas ain tu, dia punya baris tanwin bertemu dengan huruf nun. Jadi kita perlu dengungkan dia. Cara bacaannya ialah dibaca dengung sebanyak 2 harakat. Jadi cara bacaan yang sebenar ialah bakhi'un nafsaka, bakhi'un nafsaka. Okey, jadi saya harap jelas dan kita akan teruskan dengan hukum tajwid yang seterusnya. Baik, jadi untuk hukum tajwid yang seterusnya iaitu mad jaiz mufasil. Jadi mad jaiz mufasil ni bermaksud huruf mad bertemu dengan hamzah pada 2 perkataan yang berlainan. Jadi cara bacaannya dipanjangkan sebutan huruf mad dengan kadar 4 ataupun 5 harakat. Jadi contoh kita boleh lihat dalam ayat ke-6 ni ialah ala atharihim. Jadi kita perlu panjangkan dengan kadar 4 atau 5 harakat pada perkataan ala. Ala atharihim. Jadi kita teruskan lagi dengan pada hukum tajwid mad badal. Jadi mad badal ini bermaksud huruf hamzah yang bertemu huruf mad di dalam satu perkataan. Cara bacaannya dipanjangkan sebutan huruf mad dengan 2 harakat. Jadi kita boleh lihat di sini, huruf hamzah bertemu dengan huruf mad dalam satu kalimah. Jadi pada alif tu, di atas tu ada huruf hamzah. Jadi kita perlu panjangkan dia sepanjang 2 harakat. Jadi bacaannya ialah atharihim. Ulang sekali lagi, atharihim. Okey, jadi kita akan teruskan lagi dengan hukum tajwid yang seterusnya. Hukum seterusnya iaitu idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah ini bermaksud nun sukun tanpa tanda mati atau tanwin yang tak selari bertemu dengan hanya 2 huruf, iaitu ra dan juga lam. Cara bacaannya ialah menggabungkan suara nun ke dalam huruf selepasnya tanpa didengungkan. Jadi kita boleh lihat di sini huruf nun dia tak ada apa-apa
dhabtu, maksudnya tak ada apa baris dan bertemu dengan huruf ra dan lam. Huruf ra dan lam ni ialah huruf kepada hukum idgham bila gunnah. Jadi apabila nun tanpa tanda mati atau sukun ni bertemu dengan huruf lam dan atau ra, dia perlu dibaca tanpa dengung. Jadi saya akan bacakan illam. Illam. Dia terus sambung pada huruf lam tanpa menyebut huruf nun tersebut. Okey, seterusnya hukum izhar syafawi. Izhar syafawi iaitu mim sakinah bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah selain daripada huruf mim dan juga ba. Cara bacaannya, maka hukum bacaannya adalah izhar. Ia dibaca dengan tidak disertai dengan gunnah, iaitu dengung. Jadi cara bacaan yang betul ialah lam yu'minu dibaca jelas. Lam yu'minu. Okey, setakat ni faham ya? Jadi kita akan teruskan lagi untuk hukum tajwid alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah ini iaitu lam sakinah atau sukun yang bertemu dengan salah satu huruf qamariyah dan dibaca dengan menjelaskan huruf lam. Cara bacaannya mudah. Bunyi huruf lam disebut dengan jelas tanpa dengung. Jadi sebagai contoh di sini, bihadzal hadithi. Okey. Untuk hukum terusnya iaitu hukum mad iwad. Hukum mad iwad ini adalah ada yang dibaca dua harakat sebagai ganti kepada tanwin fathah, iaitu baris dua di atas ketika diwakafkan. Cara bacaannya dipanjangkan ketika berhenti dibaca dengan baris satu di atas berserta dua harakat. Jadi kita akan anggap terdapat satu baris sahaja kerana pada wakaf ataupun pada pengakhiran ayat tersebut. Jadi cara bacaan ni ialah bihadzal hadisi asafa. Okey, kita akan teruskan lagi. Baik, kita akan teruskan analisis pada ayat yang ke-7. Jadi pada ayat ke-7 ini kita dapat lihat hukum yang kita jumpa ialah hukum idgham ma'al gunnah, iaitu nun mati dan tanwin berada dalam satu perkataan dan salah satu huruf idgham, iaitu yanmu pula berada dalam perkataan yang lain. Jadi kita boleh lihat di sini cara bacaannya dibaca dengung dua harakat. Jadi hamzah, huruf alif dan hamzah di bawah, baris bawah saktah bertemu dengan nun syiddah. Itu kita perlu baca dengan dengung sepanjang dua harakat. Jadi cara bacaan yang betul ialah inna. Dengar dia punya dengung inna. Okey. Jadi untuk yang kedua ialah mad asli. Seperti yang sebelum ini saya telah terangkan, iaitu terdapat tiga huruf mad asli iaitu alif, waw dan ya, dan cara bacaannya dipanjangkan sepanjang dua harakat. Jadi cara bacaan yang betul ialah inna. Nampak tak di situ? Okey. Jadi kita akan teruskan dengan hukum tajwid yang seterusnya. Hukum alif lam qamariyah. Jadi alif lam qamariyah ini ialah lam sakinah atau sukun yang bertemu dengan salah satu huruf qamariyah dan dibaca dengan menjelaskan huruf lam. Cara bacaannya, bunyi huruf lam disebut dengan jelas tanpa dengung. Jadi cara bacaan yang betul seperti yang kita dapat lihat ialah alal ardi. Jelas bunyi lamnya. Alal ardi. Faham? Okey, seterusnya hukum ra' tafhim. Jadi ra' tafhim ini bacaan huruf ra yang dibaca secara tebal terjadi apabila ra berharakat fathah iaitu baris atas, dhammah baris depan ataupun sukun mati
yang didahului huruf berbaris fathah atau dhammah. Jadi kita dapat lihat cara baca yang betul ialah alal ardi. Jelas bunyi oranya tebal. Alal ardi. Okey. Jadi kita akan teruskan dengan hukum tajwid yang seterusnya. Harap kamu semua boleh faham. Baik, kita teruskan lagi dengan hukum tajwid yang kita dapat lihat, iaitu idgham bila gunnah. Seperti yang saya terangkan tadi, cara bacaannya ialah menggabungkan suara nun ke dalam huruf selepasnya tanpa didengungkan. Jadi cara bacaan yang betul ialah zinatallaha. Okey. Zinatallaha. Saya ulang sekali lagi. Zinatallaha. Okey, baik. Diteruskan dengan qalqalah sughra. Jadi qalqalah sughra ini maksud huruf qalqalah sukun terdapat di pertengahan kalimah. Jadi cara bacaannya huruf qalqalah ini terdapat 5 huruf, iaitu qaf, ta, ba, jim dan juga dal. Jadi cara bacaan yang betul ialah lantunan dan ditekan perlahan. Jadi saya akan bacakan linabluwahum, linabluwahum, linabluwahum. Ini pace je di cara bacaannya, bukan tebal. Okey. Teruskan. Baik, hukum tajwid yang kedua terakhir yang kita boleh lihat dalam ayat ke-7 ini iaitu izhar syafawi. Jadi izhar syafawi ini bermaksud mim sakinah bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah selain daripada huruf mim dan ba. Jadi saya telah terangkan tadi, cara bacaannya ialah dibaca dengan tidak disertai dengan gunnahnya. Okey, itu dengung. Jadi cara bacaan yang betul seperti kita boleh lihat contoh, iaitu linabluwahum ayyuhum, linabluwahum ayyuhum. Jelas. Linabluwahum ayyuhum. Okey. Dan hukum tajwid terakhir untuk ayat ke-7 ini iaitu mad iwad. Okey. Kita telah terangkan tadi, mad iwad ni ada yang dibaca 2 harakat sebagai ganti kepada tanwin fathah baris 2 di atas ketika diwakafkan. Jadi cara bacaan dia, kita panjangkan sepanjang 2 harakat dan kita anggap dia sebagai satu baris fathah sahaja. Jadi cara baca yang betul, linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Amala, amala. La tu 2 harakat. Okey, jadi harap kamu semua boleh faham untuk penerangan hukum tajwid pada ayat ke-7 ini. Baik, kita akan teruskan lagi dengan analisis pada ayat terakhir sesi kita pada kali ini, iaitu ayat yang ke-8 surah Al-Kahfi. Jadi kita dapat lihat di sini terdapat hukum tajwid idgham ma'al gunnah. Tadi bila gunnah dan kali ini kita dapat lihat adalah ma'al gunnah. Ia dua perkara yang ataupun dua hukum tajwid yang berbeza. Jadi idgham ma'al gunnah ni bagaimana? Idgham ma'al gunnah ini bermaksud nun mati dan tanwin berada dalam satu perkataan dan salah satu huruf idgham iaitu yanmu, ya, nun, mim, waw pula berada dalam perkataan lain. Jadi cara bacaannya dibaca dengung 2 harakat. Okey. Jadi cara baca yang betul ialah inna, inna, inna. Okey, 2 harakat kita dengungkan dia pada huruf nun tersebut. Okey, faham? Jadi kita akan teruskan lagi dengan mad asli. Jadi kita boleh lihat di sini dalam satu contoh ayat ini, okey, terdapat banyak hukum mad asli. Okey, jadi antara yang saya telah terangkan tadi, terdapat 3 huruf, ulang balik, alif, waw dan juga ya. Okey. Jadi cara bacaannya ialah panjang 2 harakat. Jadi kita tengok, kita keluarkan jari, kita kira. Okey. Wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan. Jadi wa inna 2, laja 2, ilu 2, ma 2, ha 2, i
2. Jadi cara bacaan yang betul ialah wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'ida. Sa'idan. Jadi harap kamu semua boleh faham untuk bahagian tadi. Baik, kita teruskan lagi dengan dua hukum tajwid yang terakhir, iaitu ihfa hakiki dan juga mad iwad. Jadi untuk hukum ihfa hakiki ini bermaksud nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ihfa yang 15. Cara bacaannya ialah dibaca antara izhar dan idgham. Dia pertengahan, sederhana, tanpa sabdu serta didengungkan sekadar 2 harakat. Jadi cara baca yang betul ialah sa'idan juruza, sa'idan. Dengar, dengung dia dua. Dan dia pertengahan antara jelas dan juga dengung. Ikhfa ni tengah-tengah. Okey, faham setakat ni? Dan hukum yang terakhir ialah mad iwad. Saya telah terangkan tadi, mad iwad ni bermaksud ada yang dibaca 2 harakat sebagai ganti kepada tanwin fathah baris 2 di atas ketika diwakaf. Cara bacaannya kita anggap satu baris saja dan kita panjangkan 2 harakat. Kita anggap dia sebagai fathah lah. Okey. Jadi cara bacaan yang betul ialah juruza, juruza, juruza. 2 harakat sahaja. Okey. Setakat ini kamu semua faham? Jadi saya harap kamu semua faham untuk bahagian hukum tajwid. Baik, kita telah sampai pada penghujung. Jadi saya akan menjelaskan serba sedikit tentang kepentingan Dhabtul Al-Quran ini, iaitu baris-baris dalam Al-Quran. Jadi antara kepentingannya ialah menjamin ketepatan bacaan Al-Quran. Dhabtu ini membantu membaca, membezakan huruf, baris dan juga makhraj yang betul dengan betul. Contohnya perkataan alima, ain, lam dan juga mim. Telah mengetahui. Okey, yang bermaksud telah mengetahui berbeza makna jika dibaca ulima, ain, lam, mim, ain berbaris depan, lam berbaris bawah dan mim berbaris atas. Ulima yang bermaksud telah diketahui. Jadi baris ini penting dalam membawa perubahan sesuatu makna dalam satu kalimah. Yang kedua ialah mengelakkan perubahan makna. Kesalahan kecil dalam baris boleh mengubah maksud ayat. Seperti saya sebutkan tadi, Dhabtu ini memastikan lafaz Al-Quran kekal sama seperti yang diajarkan Rasulullah SAW. Dan yang terakhir, Dhabtu ini memudahkan orang bukan Arab membaca Al-Quran. Jadi pada awalnya orang Arab ni dia tak perlu pembaris kerana sudah fasih. Selepas Islam berkembang ke luar Arab, tanda baris, titik dan juga wakaf diperkenal supaya umat Islam ni mudah untuk membaca dengan tepat ayat-ayat Al-Quran ni tanpa berubah sedikit pun maknanya. Bonus di sini, okey, ia dapat membantu hafazan Al-Quran. Hafiz Al-Quran ni dia perlukan panduan Dhabtu untuk mengekalkan hafalan tanpa tersalah baris atau huruf. Ia menjadi penjaga hafiz bacaan supaya hafazan selaras dengan mashaf, iaitu mashaf kita guna sekarang iaitu Rasam Usmani. Jadi saya rasa setakat itu dulu. Terima kasih. Okey, baik, kita telah sampai pada penghujung program analisis Al-Quran kita pada kali ini. Jadi kita telah dengar atau kita telah lihat beberapa analisis berkaitan dengan hukum-hukum tajwid yang kita dapat ketengahkan pada hari ini dalam surah Al-Kahfi ayat yang telah diberikan sebelum ini. Jadi harap-harap kita dapat mengamalkan dan menjaga bacaan Al-Quran kita pada sehari-hari kita di dunia ini agar setiap ilmu yang kita dapatkan untuk membaca Al-Quran ini dapat sedikit sebanyak memberi manfaat pada kita sama ada di dunia dan juga di akhirat. Jadi saya di sini selaku wakil untuk pembentangan ataupun penganalisisan kami pada hari ini, ingin mohon maaf jika terdapat salah silap, terkasar bahasa, silap tutur kata kami dalam membentangkan analisis Al-Quran pada hari ini.
Jadi saya rasa setakat itu dulu. Naqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.